Saya, Muhammad Farid bin Cik Mi, pengarah Kolej Meteorologi Kelantan, ingin melalukan kehadiran tuan-tuan ke puan-puan ke Taklimat Waris Minggu Pengurusan Pelajar Baru, sesi 2026-2027. Bagi pihak warga Kolej Meteorologi Kelantan, saya ingin mengucapkan selamat datang dan mengalu-alukan semua para tetamu di atas kesudian hadir dalam majlis pada hari ini. Setinggi-tinggi ucapan tahniah untuk para pelajar yang terpilih bagi menjadi warga meteorologi dan rakaman ribuan terima kasih diucapkan kerana memilih Kolej Meteorologi Kelantan sebagai tempat untuk melanjutkan pengajian. Sesungguhnya kami warga Kolej Meteorologi Kelantan sangat berbangga menerima kehadiran anak-anak pelajar dan para ibu bapa pada hari ini. Kami meyakini bahawa kesungguhan anak-anak tuan-tuan perempuan dalam mengharungi perjuangan ketika menghadapi SPM merupakan cerminan awal kepada kejayaan yang sedang dikecapi pada hari ini. Justru, kami warga KMKT dengan penuh keyakinan percaya bahawa usaha yang tidak pernah luntur, disulam dengan ketekunan dan keazaman yang berterusan akan menjadi benih yang menyemai serta mencetuskan kegemilangan yang lebih gemilang buat para pelajar di KMKT pada masa hadapan. Program meteorologi merupakan program persediaan pra-universiti yang dirangka khas untuk melengkapkan pelajar dengan ilmu, kemahiran dan nilai yang diperlukan. Di sini kami menawarkan aliran seperti sains dan perakaunan dengan tempoh pengajian 1 tahun atau 2 tahun. Para hadirin sekalian, program Matrikulasi KPM adalah merupakan program yang dirancang bagi memastikan pembangunan potensi pelajar Bumi Putera melalui pendidikan pra-universiti yang berkualiti untuk melayakkan mereka melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah pertama di IPT dalam dan luar negara dalam bidang sains, teknologi dan profesional. Semua lulusan program Matrikulasi KPM dianugerahkan sijil Matrikulasi KPM yang diiktiraf ke perkhidmatan awam mulai tahun 2017. Ini merupakan sebab yang penting menjadikan matrikulasi adalah pilihan yang tepat oleh para pelajar. Alumni kami melanjutkan pengajian ke IPT dalam dan luar negara. Program matrikulasi juga diiktiraf di peringkat antarabangsa. Untuk makluman semua hadirin sekalian, di Kolej Meteorologi Kelantan, barisan pengurusan tertinggi kolej terdiri daripada pengarah, timbalan pengarah, 4 orang ketua jabatan dan bersama-sama kekuatan 220 orang pensyarah yang berkelakan dari peringkat PhD, sarjana dan sarjana muda. Barisan pensyarah inilah yang akan membimbing anak-anak tuan-tuan dan puan-puan dalam pelbagai jurusan. Para hadirin yang dihormati, untuk makluman semua, kolej ini dilengkapkan dengan prasarana yang komprehensif bagi menyokong ekosistem pembelajaran yang kondusif. Kemudahan yang disediakan merangkumi bahagian akademik yang terancang, makmal sains sebagai ruang eksplorasi ilmiah, pusat sumber sebagai pusat rujukan dan pengkayaan ilmu, blok asrama yang selesa, kafeteria, kemudahan sukan serta pelbagai ruang aktiviti yang menyokong pembangunan sasiah dan kesejahteraan pelajar. Di samping itu, inisiatif pembangunan berterusan turut dilaksanakan melalui penambahan fasiliti baharu seperti pusat pelajar, bilik tutoran yang lebih kondusif serta kompleks dan kemudahan sukan termasuk astaka yang telah dirancang secara sistematik bagi memenuhi keperluan semasa dan masa hadapan. Kesemua fasiliti ini telah siap sepenuhnya dan boleh mula beroperasi untuk semesta ini. Pihak kolej yakin bahawa segala perancangan dan pelaksanaan yang dijalankan secara efisien ini akan menjadikan KMKT sebagai sebuah pusat pendidikan yang mempunyai persekitaran pembelajaran yang lebih selesa, progresif dan berdaya saing. Dari aspek kebajikan dan keselamatan, pihak kolej turut menyediakan pelbagai bentuk sokongan seperti bantuan sara hidup pelajar BSHP, perlindungan insurans serta kemudahan pengangkutan ke klinik
bagi memastikan kebajikan pelajar sentiasa terpelihara. Sistem keselamatan pula diperkukuhkan melalui penggunaan mekanisme pemantauan seperti sistem imbasan keluar masuk yang sistematik. Selain itu, para pelajar sentiasa berada di bawah pemantauan fellow yang berdedikasi dengan sokongan penyelia asrama serta barisan staf yang komited dan sentiasa bersedia memberikan bantuan pada setiap masa. Pendekatan ini mencerminkan komitmen pihak kolej dalam memastikan kesejahteraan, keselamatan serta pembangunan holistik pelajar sentiasa menjadi keutamaan. Kehidupan di Kolej Matrikulasi tidak hanya tertumpu semata-mata kepada pencapaian akademik. Malah perlu juga dilihat sebagai satu ekosistem pembelajaran yang menyeluruh. Dalam konteks ini, para pelajar digalakkan untuk melibatkan diri secara aktif dalam pelbagai aktiviti co-kurikulum yang dianjurkan di peringkat kolej maupun di peringkat kebangsaan. Penyertaan dalam program dan pertandingan seperti Carnival Co-Curriculum Matrikulasi, KAKOM, serta aktiviti yang dianjurkan oleh unit-unit seperti unit sukan, kebudayaan, unit kepimpinan dan persatuan pelajar berperanan sebagai satu platform penting dalam membina dan memperkembangkan kemahiran insaniah pelajar. Melalui pelibatan ini, pelajar berpeluang mengasah kemahiran komunikasi, kepimpinan, pengurusan masa serta kebolehan bekerja dalam pasukan secara lebih efektif. Selain itu, pengalaman menyertai pertandingan dan program berstruktur turut dapat meningkatkan keyakinan diri, daya saing yang sihat serta keupayaan menyesuaikan diri dalam pelbagai situasi. Justru, keseimbangan antara kecemerlangan akademik dan pelibatan aktif dalam co-kurikulum adalah amat penting dalam melahirkan graduan matrikulasi yang holistik, berdaya tahan dan mampu menyumbang secara signifikan kepada masyarakat dan negara. Sebagai pelajar matrikulasi, semua pelajar dituntut untuk menghayati dan mengamalkan nilai-nilai disiplin, integriti serta sikap bertanggungjawab sebagai teras pembentukan sasiah diri yang unggul. Nilai-nilai ini bukan sekadar prinsip normatif, bahkan menjadi kompas dalaman yang membimbing setiap tindakan dan keputusan sepanjang tempoh pengajian. Dalam mendepani tuntutan akademik yang mencabar, khususnya dalam pelaksanaan tugasan, kerja khusus serta persediaan menghadapi peperiksaan akhir iaitu PSPM, keutuhan disiplin dan integriti amatlah ditagih bagi memastikan setiap usaha yang dilaksanakan bersifat jujur, tersusun dan berkualiti. Melalui pengamalan nilai-nilai ini, pelajar bukan sahaja berupaya mengurus masa dengan lebih efektif dan sistematik, malah mampu mengekalkan ketekunan serta daya tahan dalam mengharungi tekanan akademik. Justru, kesedaran terhadap tanggungjawab sebagai seorang pelajar akan memacu kecemerlangan yang bukan sahaja terzahir dalam pencapaian peperiksaan, tetapi turut terpancar melalui kepribadian yang beretika, berprinsip dan berwibawa. Para hadirin yang dihormati sekalian, saya ingin mengingatkan anak-anak pelajar bahawa sekiranya berhadapan dengan sebarang cabaran sepanjang tempoh pengajian, janganlah berasa terpinggir atau memendam kesukaran tersebut secara bersendirian. Pihak kolej sentiasa komited dalam menyediakan sokongan yang menyeluruh melalui pensyarah, penasihat akademik, kaunselor, di samping kemudahan pembelajaran dan bimbingan rakan sebaya melalui program PRD dan PAR Leader yang juga berperanan sebagai fasilitator akademik dan sasiah diri. Manfaatkanlah segala saluran dan sokongan ini secara optimum kerana melalui pendekatan yang tersusun dan berterusan, setiap cabaran sama ada berkaitan tugasan, kefahaman pembelajaran maupun kesejahteraan diri akan dapat ditangani dengan lebih berkesan. Para hadirin sekalian, oleh yang demikian,
Saya dengan penuh keyakinan dan percaya bahawa jalinan kerjasama yang erat daripada ibu bapa dan penjaga yang sentiasa prihatin dalam memantau serta memberikan dorongan berterusan kepada pelajar akan menjadi pemangkin utama kepada kesinambungan kecemerlangan mereka. Usaha yang tidak pernah terhenti daripada pihak kami di KMKT akan terus diperkasakan sekaligus memperkukuhkan kepercayaan bahawa anak-anak pelajar mampu menggapai kejayaan yang cemerlang pada penghujung perjalanan pengajian mereka di sini. Perkongsian usaha yang terjalin antara ibu bapa, para pensyarah serta pihak pengurusan kolej akan terus memperkukuhkan kesepakatan dalam usaha melonjakkan kecemerlangan pelajar ke tahap yang lebih tinggi dan bermakna. Justru, marilah kita bersama-sama berganding bahu menyatukan tekad dan usaha antara pihak kolej, ibu bapa dan keluarga dalam merealisasikan misi dan visi kolej ke arah melahirkan generasi pelajar yang unggul, berilmu dan juga berdaya saing. Akhir kata, setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada semua ibu bapa dan waris pelajar atas kesudian hadir serta memberikan komitmen untuk bersama-sama dalam majlis pada hari ini. Kehadiran dan sokongan yang tidak berulah bagi ini sesungguhnya mencerminkan keprihatinan yang tinggi terhadap kecemerlangan pendidikan anak-anak tuan-tuan perempuan. Tahniah kepada semua pelajar baru sesi 2026-2027 Kolej Meteorologi Kelantan. Semoga kehadiran anda di sini akan membawa kejayaan yang lebih gemilang sepanjang pengajian di Kolej Meteorologi Kelantan.